Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih muafakat sejahtera. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam reformasi. Kekal. Kekal. Kuat lagi. Kekal. Pakatan. 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 Terima kasih. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden, Abang Mat Sabut, Timbalan Presiden Pakatan Harapan, Saudara Datuk Seri Amir, merangkap pengarah pilihan raya di Negeri Sembilan ini, Saudara SIM, Yang Berhormat Menteri, dan seluruh kepimpinan keadilan, DAP, dan juga amanah kepimpinan Pakatan Harapan di semua peringkat yang hadir pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri Presiden dan Timbalan Presiden Pakatan Harapan yang sudi hadir ke Negeri Sembilan pada malam ini untuk menyemarakkan semangat perjuangan kita kali ini, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari kelima. Kelima. Hari kelima kempen. Sebelum ini kempen kita tenang sebab tidak ada ceramah mega seperti ini. Tapi hari ini kita mulakan ceramah ini untuk kita menerangkan kepada rakyat. Kita hadir ke rumah-rumah sebelum ini, kita ketuk pintu semua isi rumah untuk kita kenalkan calon-calon kita, kita kenalkan apa misi kita, dan alhamdulillah hari ini kita buat ceramah untuk kita kenalkan calon-calon kita dan kenalkan apa manifesto yang akan tuan-tuan khususnya rakyat Negeri Sembilan akan dapat jika memenangkan Pakatan Harapan kali ini. Bukan mudah pilihan raya kali ini. Pilihan raya kali ini adalah untuk menentukan sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang tuan-tuan telah lalui selama 8 tahun. Kita telah buktikan 5 tahun pertama dan 3 tahun seterusnya bersama dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan rasai, tuan-tuan telah merasa apa yang telah kita laksanakan kepada tuan-tuan. Hari ini kita tidak hanya retorik tentang manifesto kita kali ini. Kita hari ini nak terangkan bagaimana, apa dan cara untuk kita laksanakan terus kepada rakyat di Negeri Sembilan ini. Hari ini kita rasa syukur. Mereka kata kita hanya berjanji. Kita tidak pernah hanya berjanji. Kita laksanakan manifesto kita. Kita laksanakan pada 2018. Bagaimana kita laksanakan sehingga hari ini? Kita mulakan dengan apa ketika itu? Kita mulakan tukar tanah daripada leasehold kepada freehold. Inilah satu-satunya negeri yang kita buat leasehold kepada freehold. Kenapa tuan-tuan? Mereka kata saya boneka DAP, betul tak? Boneka DAP inilah yang memperjuangkan Melayu, betul tak? Ada orang Cina suka beli rumah dalam leasehold tak? Yang beli rumah dalam leasehold siapa? Orang Melayu sebab nak rumah murah, betul tak? Kerana itulah saya perjuangkan bersama teman-teman lain dalam manifesto kita buat. Alhamdulillah diterima ketika itu oleh Kerajaan Persekutuan. Benarkan kita tukar daripada leasehold kepada freehold, tuan-tuan. Ini kita buat. Saya nak orang Melayu pun duduk dalam tanah freehold. Rumah kecil, rumah murah, rumah yang 20 kali 60, 20 kali 70. Kita tukar. Apa masalah? Saya masih boneka DAP. Saya bekerja sama. Pastikan rakyat Melayu, rakyat Cina, semua dapat manfaat. Betul tak? Masih kita laksanakan sehingga hari ini. Betul tak? Tuan-tuan, fikirkan. Mereka hanya boleh cerita. Mereka boleh klaim apa saja.
Tetapi apa mereka buat? Rumah orang kaya sebelum itu mereka bagi free leasehold kepada freehold. Betul tak? Ada satu taman, ada beberapa taman ketika itu boleh. Selepas kita buat, dia kata tak boleh. Mereka halang, mereka cuba cari lawyer. Akhirnya kita dapat teruskan program ini untuk kepentingan orang Melayu. Betul tak? Ini yang kita buat. Bukan semua Melayu dapat pun. Cina pun ada dapat. India pun ada dapat. Tengok kawasan. Tak semua orang Cina mampu beli yang freehold. Dan hari ini kita syukur. Rumah tersebut kita dapat tukar. Tengok nganga semua orang negeri lain. Betul tak? Ini Negeri Sembilan. Saya tak cerita kerana apa. Tetapi apabila saya ditekan, didesak, saya akan cerita. Ini kita buat. Untuk siapa? Untuk kita. Terima kasih Perdana Menteri. Perdana Menteri setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, apa kita buat? Kita mohon kepada Perdana Menteri buat beberapa masjid. Perdana Menteri setuju ketika itu. Kita dapat kelulusan 4 buah masjid oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri tambah lagi peruntukan tersebut. Kita buat masjid. Apa lagi masalah dia? Ini yang kita lakukan. Buat masjid, duit negeri pun kita keluarkan, duit persekutuan pun kita terima, buat sekolah daripada kerajaan negeri, komplek agama STAM, sekolah agama STAM di Tampin. Kita buat 15 juta, tak ada masalah. Sebelum itu saya sampai di situ. Sebelum saya sampai, Esko DAP sampai ke sekolah tu dulu. Dia kata, MB, ini sekolah bahaya lah MB. Nicole ketika itu, Webitio ketika itu datang beritahu saya. Lepas itu dia kata, bahaya, saya bawa dia lawatan. Asrama pun teruk. Asrama pun teruk. Pelak atas kepala anak-anak kita. Itu sekolah Ustaz Nur Azman. Sekolah Ustaz Nur Azman itu dulu. Kalau terbakar sekolah itu, Ustaz Nur Azman pun tak ada. Ini ya yang berlaku. Terbiar begitu saja dengan keselamatannya. Boleh terbakar bila-bila masa. Balik saya bincang dengan rakan-rakan. Luluskan 15 juta banner. STAM pada hari ini telah siap kita banner. Inilah yang dipanggil boneka DAP. Kita bukan masalah boneka. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita nak pastikan orang Melayu kita jaga, orang Cina kita jaga, orang India kita jaga. Pertama kita bagi. Betul, saya ada bagi kepada masyarakat Cina. Esko bukan Islam. Kita bagi satu peruntukan kepada mereka. Mereka gunakan untuk keperluan mereka. Itu hak mereka. Rakyat Malaysia ada hak. Bukannya orang kita saja, tetapi masyarakat lain juga punya hak. Dan ini yang kita maktubkan dalam perjuangan kita pada kali ini. Dan hari ini mereka rasa, apabila mereka bersama dengan kita tempoh hari, mereka rasa mudah bagi mereka menjalankan pentadbiran ketika itu. Kerana tidak ada masalah. Negeri yang tidak punya masalah dengan kuil, tidak ada masalah dengan tokom, kita tak ada masalah dengan gereja. Tetapi mereka cuba permainkan sehingga hari ini. Inilah mereka cuba buat kepada kita. Masjid terus dibina dengan banyaknya. Sekolah agama kita tingkatkan, kita perbaiki. Ini yang kita laksanakan di negeri ini. Sekolah agama di bawah kerajaan negeri. Dan kita adakan maintenance cost untuk mereka. Betulkan sekolah. Tambah baik sekolah. Ini yang kita laksanakan. Tuan-tuan para hadirin, saya pun nak anak Melayu berjaya. Anak Cina pun hebat. Anak India pun cemerlang. Ini yang kita nak. Inilah barulah Negeri Sembilan yang kita impi-impikan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu lagi, banyak lagi isu yang akan saya bawa selepas ini. Antara isu yang paling penting hari ini adalah manifesto kita kali ini. Kita banyak yang kita buat. Berita gembira dalam manifesto yang telah kita cetak, insya-Allah kita akan edarkan di rumah tuan-tuan. Tolong baca, tolong sampaikan, tolong
terangkan kepada mereka. Kita ada banyak inisiatif. Kalau dulu kita hanya tumpu kepada golongan B40, pada kali ini, pilihan raya ini kita akan buka peluang kepada M40 menerima manfaat yang sama dengan B40. Kerana apa? Kita nak supaya mereka rasa, mereka juga banyak tanggungan. Yang 8,000 ke bawah ini juga perlukan perhatian kita. Dan saya yakin dengan kita buka sedikit ruang ini, manfaatnya lebih kepada rakyat di seluruh Negeri Sembilan ini. Ini yang saya rasakan, tawaran-tawaran ini perlu diberi perhatian. Dan saya tak nak dengar lagi apabila saya turun dalam kawasan ataupun saya turun di tempat-tempat pilihan raya kali ini, saya masih dengar golongan warga emas. Sebelum ini kita bantu RM200 dan banyak mendapat sokongan daripada rakyat B40. Kalau STR itu lebih besar, tetapi kita bagi RM200. Rakyat Negeri Sembilan. Semua golongan kita bagi. Tapi kali ini kita tambah. Kita mulakan kalau dulu dengan 70 tahun ke atas, hari ini kita mulakan dengan umur 65 tahun hingga 69 tahun. Kita bagi RM200. Kepada penerima sebelum ini, yang berumur 70 tahun hingga ke atas, kita tambah jadi RM300 setahun. Kita tambah kepada mereka. Kerana apa kita tambah? Kita nak supaya mereka ini golongan 70 tahun ke atas biasanya dalam keadaan yang tak sihat, perlukan lebih perbelanjaan. Jadi saya berharap kepada penerima akan datang, mohonkan untuk keluarga kita, mohonkan untuk ayah ibu kita, mereka harus menikmati faedah-faedah ini. Seterusnya, apa yang kita laksanakan kali ini? Pelajar yang membuat pengajian ke IPT, sijil kita bagi 500, diploma kita bagi 750. Ini terbuka sehingga RM8,000 pendapatan keluarga. Diploma STEM kita angkat menjadi RM1,500. Ijazah sarjana muda ataupun degree kita naikkan daripada RM1,000 ke RM1,200. Dan ijazah sarjana muda STEM kita naikkan menjadi RM1,500. Kenapa kita naikkan? Dan kenapa kita buka kepada golongan M40? Mereka juga menyumbang kepada pembangunan negeri yang kita rasai hari ini. Kerana itu kita berusaha bersungguh-sungguh sampaikan kesejahteraan rakyat ini kepada rakyat. Ini yang kita laksanakan. Bantuan sara hidup IPTA. Ini saya nak ucap terima kasih. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi saya ketika isu Maggi Mi menjadi makanan utama pelajar-pelajar. Datuk Seri ketika itu ketua pembangkang di Parlimen Port Dickson. Apa Datuk Seri telefon saya? MB, buatlah sesuatu untuk anak-anak di universiti. Bagilah RM50 ke RM100. RM50 ke RM100 sebulan bagilah mereka. Menampung kehidupan mereka di universiti. Apa kita buat? Saya dalam hati saya, arahan ini terlalu besar bagi saya ketika itu. Kita baru ambil alih kerajaan. Duit dalam yayasan ketika itu hanya 1 ke 3 juta ringgit. Bos dah suruh bagi B40 RM100 sebulan, setahun RM1,200. Hari ini tuan-tuan, kita telah naikkan menjadi RM200 sebulan, bermakna setahun RM2,400. Ini kita laksanakan. Terima kasih. Desakan itu juga telah kita hari ini, barakah kita tolong pelajar-pelajar di universiti ini. Alhamdulillah, dengan kepimpinan pengarah Yayasan Negeri Sembilan, Datuk Nazri. Kenal tak Datuk Nazri? Calon kita di Ampangan. Simpanan kita hampir 30 juta dan kita berbelanja setahun 18 juta.
Macam mana kita boleh berbelanja 18 juta sekarang? Dulu nak dapat 3 juta pun susah. Saya ucap terima kasih kepada pengarah Yayasan Negeri Sembilan hari ini. Dia yang bantu saya pastikan yayasan berada pada tahap yang terbaik. Kita bagi budak-budak TVET belajar percuma. Bukan saja percuma yurannya, makan minumnya di Yayasan Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Ini kita bagi. Kalau dulu mereka belajar, ketika zaman orang tu konon dia hebat, balik hutang 10,000 paling kurang. Ini mereka buat. Anak-anak siapa itu? Hutang bawa keluar RM10,000. Anak Negeri Sembilan belajar TVET, keluar ada hutang RM10,000. Ada hutang RM8,000. Ada yang buat latihan selaman. Saya tak naklah usik, tapi apabila orang usik saya kena cerita. Apabila dia buat latihan selaman tak pernah berlaku pun. Duit keluar ketika itu dari yayasan. Ini berlaku. Dan banyak lagi. Dan Alhamdulillah, apabila tuan-tuan meletakkan orang yang betul, insya-Allah negeri ini akan barakah, insya-Allah. Itu yang paling penting dalam perjuangan kita. Tak guna kita cerita, kita Melayu, kita Islam. Betul? Apa dia buat? Ini yang kita harus ingat. Kalau kita betul sayangkan negeri, ingat bahawa masyarakat Melayu harus dijaga, masyarakat Cina harus dipelihara, masyarakat India harus bersama dengan kita, betul tak? Bukan omong kosong. Ini kita tunaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, bantuan sekolah berasrama penuh kita telah naikkan. Anak-anak orang yang B40 sebelum ini masuk asrama, nak tukar pakaian pun tak ada. Yayasan bantu RM500. Itu duit yayasan lagi. Dulu tak berduit. Mana pergi duit? Kita bagi juga. Ini duit yayasan. Jadi saya harap bahawa nak masuk asrama penuh, mereka perlukan pakaian yang sesuai, kemudahan yang sesuai, kita bagi. Beasiswa anak negeri sebelum ini hanya RM500, kita naikkan menjadi RM700, insya-Allah. Dan kita akan perbesarkan penerima kepada anak-anak Negeri Sembilan, insya-Allah. Bantuan peralatan ortopedik ditanggung sepenuhnya. Sebelum ini B40. Kita masih meneruskan B40 kerana bilangan ini amat memerlukan. Kenapa kita bantu pembelian peralatan ortopedik ini? Kemalangan yang berlaku kadang-kadang tak menentu. Ada yang memerlukan peralatan sehingga RM33,000. Ada yang memerlukan peralatan sehingga RM20,000, RM16,000, dan perlu segera. Kerana apa? Hospital nak supaya mereka boleh meneruskan pembedahan kepada anak-anak kita semua. Jadi ini kita bagi kepada anak Negeri Sembilan. Negeri lain ada. Senyap. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini kita perbaiki. Kita tambah baik negeri ini. Kita nak sejahterakan rakyat negeri ini. Untuk golongan B40 ada bantuan inisiatif baru yang kita perkenalkan. Dan ada bantuan sedia ada dinaikkan kadarnya seperti berikut. Bayi lahir, kita akan tambah RM200 masuk dalam SSPN. Ini pun ramai tak ambil. Kita RM100 dia kata sikit, kita tambah sekali ganda jadi RM200. Pelajar SPF straight A+, kita akan beri mereka RM1,000 minimum. Pelajar STPM 4.0, RM1,000. Warga emas yang saya katakan tadi, 65 hingga 69 tahun, kita bagi RM200. Ini baru tambahan. Dan yang lama menerima, kita naikkan penerima 70 tahun ke atas menjadi RM300. Bantuan fistula untuk pesakit dialisis. Mereka nak buat tapak ini selalu menjadi masalah. Kita bantu mereka sebelum ini RM2,800. Kita tambah RM200 menjadi RM3,000 untuk memudahkan mereka.
Kita tahu ramai pesakit yang menghadapi masalah. Dan kita hari ini berharap bahawa dengan manifesto ini dan inisiatif bajet yang akan kita berikan pada setiap tahun itu akan merubah semangat kita untuk kesejahteraan rakyat. Kita fikir rakyat, kita tak fikir kuasa sangat. Tapi apabila kita berjalan dengan baik, selama 2 tahun lebih, tak cukup 3 tahun, mereka tarik sokongan kepada kita. Kerana apa? Mereka nakkan kuasa. Dan hari ini terbukti kepada kita semua bahawa apa yang berlaku telah mensahkan perancangan awal mereka sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini. Hari ini mereka sebut Perikatan Barisan Nasional. Betul tak? Perikatan Barisan Nasional antara PAS dan juga Barisan Nasional. Sebab itu mereka sanggup tarik. Mereka hanya ada 14. Kita ada 17. Dalam masa sama, mereka tunjukkan kepada kita. Mereka nak kuasa tersebut. Mereka nak negeri ini. Alhamdulillah, hujung tahun lepas kita simpan 1 bilion dan sekarang kita dah ada 1.3 bilion menjelang 1 hari bulan 7 yang lepas. Ini akan menyemarakkan mereka untuk mengambil Negeri Sembilan. Betul tak? Ini tujuan mereka. Ini tujuan mereka. Tapi kita hari ini nak kembalikan kepada rakyat. Nak sejahterakan rakyat. Inilah negeri kecil yang tak punya minyak, tak punya apa-apa. Tetapi kita yakin rakyat sejahtera. Dengan doa, dengan izin Allah, kita akan bersama sekali lagi pada 1 hari bulan 8. Boleh tak? Inilah yang kita harapkan. Kepada penyokong-penyokong PAS, saya mohon, lihatlah perjuangan yang sebenar. Kami pernah bersama. Abang Mat bagi tahu tadi, kita pernah bersama dengan PAS. Kembalilah. Lihatlah perjuangan yang sebenarnya. Lihatlah apa yang kita laksanakan. Kita bagi penjawat awam di Negeri Sembilan ini 3 bulan bonus. 2 bulan bonus wajib. Sebulan bonus prestasi. Penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang PAC Negeri Sembilan. Kita bagi RM2,000. Negeri lain RM1,000. Kenapa? Saya nak hargai mereka yang cemerlang di Negeri Sembilan. Saya nak hargai penjawat awam di Negeri Sembilan. Di samping saya nak bagi semula kepada rakyat biasa. Ini harapan kami. Mengangkat darjat umat. Mengangkat darjat bangsa. Ini yang ingin kita laksanakan. Ini yang ingin kita tujukan hari ini. Bukan hanya retorik. Bercerita tentang kuasa hari ini. Itu pun mereka tak tahu siapa bakal Menteri Besar. Betul tak? Siapa Menteri Besar selepas ini kalau mereka menang? Memang tak ada. Jadi jangan beri peluang mereka berebut. Seperti yang Amat Berhormat katakan tadi di sekaman. Jangan bagi mereka berebut untuk jadi Menteri Besar. Tak payah. Memang mereka tak ada Menteri Besar. Jadi saya berharap, saya tak sombong. Tapi kita sebagai sebuah kerajaan harus ada daripada sekarang. Siapa nak jadi Menteri Besar? Kalau Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menang siapa? Kalau Bersatu menang siapa Menteri Besar? Ini harus mereka tunjukkan kepada rakyat. Bayangkan kalau kita tak sebut Menteri Besar daripada Pakatan Harapan. Mereka dah serang kita daripada pagi sampai ke petang. Betul tak? Ini menunjukkan kepada kita hari ini bahawa mereka masih tak tahu lagi. Persepakatan mereka, perikatan mereka itu bagaimana kita tak tahu. Dan saya menyeru kepada semua, bekerja dan bekerja. Pastikan kita boleh berjaya. Ingat, kepada calon saya ingatkan, seawal subuh, semua mesti berada di masjid atau surau. Tanpa rehat. Lepas subuh, minum pagi bersama. Dan teruskan aktiviti berjumpa seramai mungkin rakyat di Negeri Sembilan ini. Tunjukkan kepada mereka, kita sayang mereka semua. Kita nak mereka menikmati hasil negeri ini. Saya nak kita bekerja bersungguh-sungguh.
Kita ingin buktikan, kita ingin bekerja. Kerana apa? Kerana itulah amanah yang diberikan kepada kita hari ini. Tuan-tuan, para hadirin, saya yakin kita masih berpeluang mempertahankan negeri ini. Kita ada peluang yang baik. Saya yakin tim ini adalah tim yang terbaik. Kalau di Don Paroi ini, saya letak, Pakatan Harapan meletakkan setiausaha akbar saya sebagai calon di Don Paroi ini. Di Don Sikamat, saya letakkan setiausaha politik saya di sini. Di Ampangan, saya letakkan saudara saya, Datuk Nazri Kasim sebagai calon. Kenapa saya letakkan mereka? Kenapa kita bersama-sama meletakkan mereka ini? Terima kasih pimpinan pusat yang menyokong pimpinan-pimpinan yang kita mohon untuk diletakkan senarai nama ini. Kenapa? Mereka telah bekerja. Mereka tahu. Mereka boleh laksanakan tanggungjawab ini selepas mereka menang. Mereka tak perlu fikir lagi. Mereka boleh selesaikan masalah rakyat. Mereka boleh selesaikan permasalahan-permasalahan ini. Mereka punya hubungan yang baik dengan ketua-ketua jabatan. Dan saya yakin isu Negeri Sembilan ini dapat kita asasi dengan baik. Ini harapan kita. Kita nak pilih orang yang berjaya, mampu takbir negeri ini dengan baik, dengan tulus, dengan disiplin, dengan elak daripada melakukan rasuah. Ini yang kita harapkan. Jadi saya berharap kepada semua, inilah calon. Dan banyak lagi calon perlu saya sebut satu-satu. InsyaAllah saya turun, saya terangkan kenapa kita perlu sokong mereka. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan memudahkan kita pergi lebih jauh lagi menjadi sebuah negeri maju 2045 insyaAllah. Ini harapan kita. Jadi cukup dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.